Jom kita try buat sambal cili padi telur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama tak jumpa ya. Okey, apa khabar sahabat semua? Para sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni apa nak masak telur sambal. Sambal cili padi. Okey, jom kita tengok. Kalau nak masak tu macam tu lah ya. Ambil bawang, potong cili. Telur tu sebelum digoreng dibasuh dulu ya. Ni ada telur, ada cili padi campur dengan cili besar merah ya. Nanti dikisar dengan bawang besar, bawang putih. Bawang besar tu dalam 2 biji, bawang putih tu dalam 3 biji. Masa kisar tu, kisar dia kasar-kasar ya. Jom kita menggoreng telur. Telur ni tak payah kita terbalikkan ya, biar dia masak macam tu, api jangan kuat sangat. Goreng telur sampai habis. Dah pun siap digoreng. Ni kita nak tumis bahan yang dikisar kasar itu ya. Cili padi, cili merah, bawang besar, bawang putih. Dimasak hingga pecah minyak. Cili pun nampaknya dah kering sedikit ya. Dah pecah minyak. Masukkan bawang potong dengan cili potong tadi tu. Masuklah garam, serbuk perasa dan gula ya. Letak air sedikit untuk dapatkan kuah lah, tapi tak banyak kuah dia. Masukkanlah telur yang kita goreng tadi tu. Gaul sambal je dengan telur tu sebati ya. Gaul rata lah maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okey, bye bye.